أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Baik, Alhamdulillah, kita bincangkan topik yang pertama, iaitu berkaitan dengan konsep penyelidikan dan skopnya. Jadi pertama sekali saya minta maaf lah atas kita tak dapat nak bertemu secara langsung minggu lepas. Jadi ini saya rakamkan kuliah ini. Jadi kiranya bolehlah apa kita kata boleh tonton semula, tuan-tuan perempuan boleh tonton semula video ini sebagai salah satu bentuk kaedah kita meneruskan sesi pembelajaran secara atas talian ni, insya-Allah. Walaupun tak dapat bersemuka secara langsung, tak apa, kuliah ini kita boleh rekod dan bila-bila masa kita boleh mendengar kembali kuliah yang kita bincangkan pada minggu lepas, insya-Allah. Jadi minggu lepas, pertemuan yang pertama kita memasuki tajuk yang pertama. Kiranya yang kedua lah. Tapi kita mulakan topik kita yang pertama, iaitu berkaitan kita nak mengenal secara umum. Kan? Tentang hal ehwal penyelidikan dan apa yang ada, apa yang sebenarnya yang berkaitan dengan penyelidikan ni. Adakah penyelidikan itu hanya di makmal sahaja? Bagaimana kita sebagai orang Islam cuba untuk mengaplikasikan atau bagaimana kita nak aplikasikan konsep ataupun kaedah penyelidikan? Banyaklah isu-isu yang timbul kan, bagaimana dengan keadaan sekarang ni, semuanya dia berkaitan dengan penyelidikan. Dan secara umumnya kalau sebelum kita masuk tajuk yang slide kita ni, penyelidikan ni umumnya kita terbahagi kepada dua. Penyelidikan berkaitan dengan sains sosial ataupun penyelidikan yang berkaitan dengan sains tulen. Disebabkan oleh hal ehwal pengkajian, hal ehwal pembincangan, wacana berkaitan dengan kemasyarakatan sosial ini digunakan ataupun diaplikasikan kaedah-kaedah saintifik yang tertentu, maka disebutlah sains sosial. Kan? Maksudnya apa? Maksudnya tak semestinya bidang sains tulen itu yang main dengan uji kaji, yang main dengan makmal, yang main dengan data-data dan nombor sahaja yang disebut sebagai penyelidikan. Kan? Kerana sekarang ni boleh jadi ada yang confuse. Ada kata, oh kenapa tak percaya dengan sekian-sekian. Oh ni dia tak empirical. Tak ada data. Tak ada kita kata apa yang sesuatu yang boleh kita sandarkan kepada data. Sebabkan dia hanya cerita-cerita kan. Walhal sebenarnya berkaitan dengan cerita riwayat ataupun yang kita sebut sebagai sains sosial itu kaitan dengan manusia pun sebenarnya boleh jadi saintifik dengan adanya unsur-unsur penyelidikan yang kita terapkan di dalam penyelidikan kita. Dengan kata lain, kalau kita berkaitan dengan pengajian Islam, bila sebut tentang pengajian Islam, adakah pengajian Islam kita ni tidak boleh saintifik? Sebenarnya jawapannya boleh. Dengan kita aplikasikan kaedah-kaedah saintifik yang tertentu sesuai dengan penyelidikan Islam. Sekiranya tidak diaplikasikan kaedah seperti itu, maka boleh jadilah bidang pengajian Islam ini terlalu longgar, terlalu tidak ada disiplin seolah-olahnya. Nak cerita, nak bersembang tu bukan main sembang saja. Gebang lah istilahnya kan, terlampau gebang agama dan sebagainya. Hukum hakam apatah lagi kan. Sebab apa? Sebab tiada satu metod ataupun kaedah yang mengikat disiplin itu. Jadi sebab itu kalau kita lihat, walaupun secara jelas kaedah penyelidikan, metod penyelidikan dan sebagainya itu tidak ditonjolkan dalam pengajian Islam silam, tetapi hakikatnya para ulama kita
para cendekiawan kita, para orang bijaksana kita lah dulu kan, yang mengarang kitab-kitab, menulis kitab sejarah, sirah, tarikh, menulis kitab fiqh, tafsir dan sebagainya itu, mereka sebenarnya mengaplikasikan satu bentuk penyelidikan yang memang boleh disandarkan, boleh kita kata perakui lah kebenarannya. Itu ada kita kata sejarah kata pembentukan dalam aliran pengajian Islam sebenarnya sudah diamalkan. Tapi bila muncul kaedah saintifik moden di barat, maka dia perkemaskan lagi dengan apa yang kita sebenarnya sudah ada. Jadi sebab itu kalau kita lihat benda yang paling simple atau paling utama sekali dalam bidang penyelidikan kan, sebenarnya dalam konteks pengajian Islam, kita ada apa yang disebut sebagai sanad. Sanad. Bila sebut tentang sanad, dia menandakan tentang kebolehpercayaan. Kalau dalam saintifik, kebolehpercayaan sesuatu hasil ataupun natijah itu disandarkan kepada ujian-ujian yang tertentu. Tapi dalam pengajian Islam, sanad itu menandakan ia satu benda yang boleh dipercayai. Tak ada sandaran ataupun sanad, maka ia boleh jadi cakap-cakap kosong saja. Itulah dia sebagai gambaran awal tentang penyelidikan. Sebab kita pun maklum di Kolej Darul Hikmah ni kita tak ajar benda-benda sains tulis kan. Kita ajar ataupun kita tawarkan kursus berkaitan dengan sains sosial, pengajian Islam kan. Dia semua itu berkaitan dengan hal ehwal kemanusiaan. Dan kita cuba nak aplikasikanlah kaedah kajian kita dalam bidang ini sebagai satu kajian yang berstruktur, bersistematik dan nampaklah kebolehpercayaannya. Okey, kita pergi kepada slide yang pertama. Kita pergi kepada definisi penyelidikan. Definisi penyelidikan. Penyelidikan merupakan proses sistematik dan berstruktur yang dijalankan untuk menyiasat, menemukan, mentafsir dan merevolusikan pengetahuan manusia. Ia adalah suatu usaha intelektual yang menggunakan kaedah saintifik untuk menjawab persoalan, menyelesaikan masalah atau menguji hipotesis. Ini tarif umum berkaitan dengan penyelidikan. Oh, kenapa? Saya tak tahu. Contohnya tiba-tiba timbul persoalan. Saya tak pernah dengar pun istilah saintifik itu dalam Islam. Di mana sebenarnya bukti yang menunjukkan Islam itu mengambil berat ataupun mengambil kisah perihal saintifik. Jadi kalau kita tengok balik, jawapannya adalah istilah sains itu sendiri berasal daripada kataan ataupun kita kata dalam bahasa Arabnya disebut sebagai ulum. Ulum jamak kepada ilmun. Jadi dalam Islam, sains atau kita kata benda-benda yang berkaitan dengan sains itu disebut sebagai ulum. Kenapa? Kerana sains adalah melibatkan himpunan pelbagai jenis ilmu ataupun kita kata dia melibatkan ulum, integrasi ataupun kita kata istilah dia apa, kaitan beberapa jenis ilmu. Dan sudah tentu bila nak kata ulum tu banyaknya ilmu yang terlibat, pelbagai jenis ilmu yang terlibat, maka dekat situlah menunjukkan bahawa betapa sebenarnya dalam tradisi Islam pun sangat mementingkan hal ehwal berkaitan dengan sains. Walaupun pada asalnya itu contohnya ulumul aqliyah sebagai contoh. Ulumul aqliyah kalau kita terjemahkan dia adalah merupakan sains akal. Kalau terjemah secara harfiah, sains akal. Tapi dalam bahasa moden disebut sebagai kita boleh jadi pemikiran, boleh jadi psikologi, ulumul aqliyah, boleh jadi macam-macam jenis. Yang penting dalam pengkajian tersebut meliputi pelbagai jenis ilmu yang berkaitan dengan pemikiran. Kalau kita kata sosiologi, ulumul ijtima'iyah,
ulumul ijtimaiyah, sains kemasyarakatan dan sebagainya. Banyaklah sebenarnya kan. Itu kita kata nak cuba nak hubungkan balik. Kenapa? Kerana kita telah dipisahkan dari sudut epistemologi ilmu kita ni telah dipisahkan ataupun dualisme. Ya, pengajian Islam ataupun kita kata ilmu yang berteraskan wahyu dengan ilmu yang berteraskan akal. Kita dah dipisahkan jauh sehingga ilmu-ilmu berkaitan dengan akal itu dimonopoli ataupun dibawa oleh orang barat yang bukan Islam, dan kita pula terpisah ataupun tertinggal ataupun tercicir hanya berlega-lega sekitar ilmu-ilmu tradisi. Maka kita lihat seolah-olahnya dua-dua tak ada berkaitan. Nah, itu jadinya, itu antara lain usaha-usaha kita nak menggabung, jalinkan balik adanya Islamisasi ilmu yang digagaskan oleh Prof. Naqib Al-Atas. Jadi sebenarnya sama, ulum ilmun sama, cuma pahaman kita dipisahkan oleh sains moden kan, agama ataupun turas kan. Hatta dalam tamadun Islam pun sendiri, sains pun disebut sebagai al-ulum. Ulum apa? Ulumul basariyat atau ulumul basariyat adalah ilmu kaitan dengan optik. Ulumut tib, ilmu perubatan. Ulumu handasah, ataupun handasiyah berkaitan dengan geometri. Ulumu apa lagi? Ulumu falahiyah, sains ataupun ilmu berkaitan pertanian, dan banyaklah sebenarnya. Sebab tu kita kena cuba kaji atau kenali sumbangan Islam, sumbangan tamadun Islam kepada perkembangan sains moden. Itu banyak sebenarnya. Tapi kita cuba faham sebabkan oleh kita kata hari ini dia banyak tertumpu kepada kalau saintifik ini adalah pendidikan sains moden. Kita tambah sikit, kita sebagai orang Islam, kita kena faham rupanya sebenarnya sains itu berkembang secara berperingkat, lama sejarahnya. Jadi kita jangan pisahkan. Kita sebagai orang Islam, kita kena belajar sains kerana ia merupakan sebahagian daripada apa yang diajar oleh syariat kita. Jadi kita sebagai Islam juga, kita kena tahu penyelidikan supaya kita orang Islam ni tidak menghasilkan benda-benda yang tidak boleh dipercayai. Kan mesti kena ada sandaran. Itu semua adalah pemikiran saintifik. Kalau tak ada pemikiran saintifik dalam kalangan umat Islam, macam mana kita boleh wujudkan ulama-ulama saintis kita dahulu? Macam saya sebut tadi lah. Kita ada ilmu optik, Ibnu Al-Haytham. Kenapa dia orang Islam tapi dia boleh berfikiran secara saintifik? Dia lah yang mencetuskan ataupun menjadi pengasas kepada ilmu optik hari ini. Kenapa kita ada Ibnu Sina? Ibnu Sina yang seorang ahli perubatan, pakar perubatan. Menulis kitab dia, cerita tentang perubatan. Sehingga terwujudnya ilmu perubatan hari ini. Ini semua adalah minda-minda saintifik yang ada sebenarnya berasal daripada orang Islam. Dan dalam masa yang sama, tidak dipinggirkan juga ilmu-ilmu Islam. Cuma bezanya ulumul, kita kata ulumul syariah dengan ulumul aqliyah. Itu je semua. Setakat yang dibezakan, perbezaan umum, ulumul aqliyah, ulumul syariah. Semuanya ulum, ilmu-ilmu. Dia terdiri daripada ilmu. Ilmu tu ada sains. Sains tu adalah bermaksud ilmu. Senang cerita. Cuma kita ni dah dipisahkan, sains ni adalah melibatkan nombor-nombor dan logik saja. Banyaklah cerita dia kan, boleh bacalah dalam buku-buku yang lain. Jadi disebutkan di sini juga untuk mentafsir pengetahuan manusia, usaha intelektual, gunakan kaedah saintifik. Ini mesti ada satu kaedah. Dan yang penting untuk menjawab persoalan, dia mesti ada persoalan. Mesti ada persoalan yang timbul untuk diselesaikan. Maka kat situlah kenapa kita belajar metodologi penyelidikan. Kita mesti ada soalan yang perlu untuk dijawab. Dan menyelesaikan masalah tersebut ataupun menguji hipotesis bagi mendapatkan
keputusan ataupun natijah. Ini kita kata kerangka pemikiran saintifik. Orang yang berfikiran saintifik, dia akan lihat apa masalah, dia akan lihat apa kaedah dia, apa hasil dia. Dan orang yang tak saintifik, dia main langgar je semua. Tak fikir. Sebab tu kita kata, orang yang berfikir panjang ni, dia seorang yang saintifik. Tak semestinya dia tu saintis. Kalau kita berfikir secara waras, secara logik, pun dah menunjukkan bahawa sebenarnya itu adalah kerangka fikiran saintifik. Dan kalau kita lihat takrifan tokoh-tokoh yang lain lah kan, itu antaranya Kerlinger, ni dari barat lah, tahun 1986. Penyelidikan ialah penyiasatan sistematik, terkawal, empirikal dan kritis terhadap proporsi-proporsi hipotetikal tentang hubungan yang dipercayai wujud di antara fenomena alam semula jadi. Ini saya kata ni sebab antara yang pendapat yang masyhur yang sering digunakan lebih menjurus kepada hal ehwal saintifik yang bersifat empirikal. Dan sebab dah sinonim dah, saintifik, empirikal. Tapi nak katakan bahawa sebenarnya di sebalik ungkapan ini, dia dah sebenarnya menunjukkan saintifiknya adalah mesti ada masalah, mesti ada penyelesaian, dan mesti ada kaedah penyelesaian, dan mesti ada natijah dia. Itu, ada tiga tu, dah boleh kata saintifik. Dan core theory 2004, pendidikan adalah usaha mencari kebenaran melalui kaedah yang sistematik, itu penemuan, tafsiran dan pembangunan kaedah. Sama juga, masih lagi berteras ataupun berlega dari sudut kaedah mencari kebenaran. Itu adalah matlamatnya, mencari kebenaran. Kemudian kita kena ada kaedah yang sistematik. Mesti ada kaedah, mesti ada alat. Last sekali barulah kita boleh mendapatkan kebenaran. Jadi senang cerita, disebut tentang penyelidikan, kita berusaha ataupun matlamat akhirnya adalah untuk menemukan kebenaran, mendapatkan hasil, mendapatkan jawapan kepada persoalan, masalah yang timbul. Itu. Dia teori sikit lah kan. Okay. Jadi itu penyelidikan. Sebab tu kita sekarang ni macam tuan-tuan mumpah sekarang dah mula belajar metodologi penyelidikan. Kenapa? Kerana nanti kita akan mulakan penulisan proposal ataupun FYP, projek akhir lah. Macam mini tesis. Jadi itu sebagai latihan untuk membentuk minda atau mengasah kerangka fikir sistematik. Kan? Sebab tu dalam institusi pendidikan tinggi, college, IPT dan sebagainya, kita nak melahirkan orang yang macam ni. Kan? Mungkin ada yang bertanya, kenapa wujud universiti, college ni, tak payah wujud lah. Kan? Buat bazir duit je kan. Baik pergi kerja je. Memanglah kerja lah. Semua orang boleh kerja. Tapi benda-benda ni nak membentuk pemikiran ni bukannya sembarangan. Bukannya semata-mata duduk betapa bawah pokok tu tiba-tiba dah jadi ahli fikir. Kan? Tak, dia mesti ada melalui proses. Jadi seperti sekarang ni, dah kita ikuti kursus penyelidikan, kemudian kita cuba untuk membuat penyelidikan sendiri, melatih minda kita ni boleh membuat penyelidikan. Lepas tu pula lah, dah sebab kadang-kadang benda ni tak boleh diajar, benda ni tak ada sendiri ada kan, mesti dilatih. Sebab tu kadang-kadang walaupun kaya, ada setengah orang tu walaupun kaya, tapi membuat perkara-perkara yang tak berfaedah sebenarnya kan. Sebab apa? Sebab dia tak fikir. Tak fikir apa natijah kesan daripada tindakan tersebut. Ada setengah tu kaya tapi berjoli sana sini kan. Ada setengah kaya tapi boleh katalah orang kaya yang tidak berfikiran elok ni kan, tidak kejak ataupun tidak kemas pemikirannya ni, boleh jadi kaya-kaya tapi dari sudut tindakannya, dari sudut pemikirannya tu tak boleh ke mana. Kaya tapi cerita pasal benda-benda ilmu, tak boleh masuk. Sama lah juga sebagai contoh lah, minta maaf lah. Kita cuba nak luaskan skop. Contohnya kan, seorang pemimpin dunia.
pemimpin nombor satu dunia lah, senang cerita kan. Negara yang berkuasa, iaitu Amerika Syarikat. Sekarang ni dipimpin oleh siapa? Dipimpin oleh Donald Trump. Banyaklah kalau kita baca kisah tentang Donald Trump ni. Dia ni bukan seorang ahli fikir. Dia ni bukan seorang yang kita kata berfikir dengan betul lah. Sebab apa? Sebab dia jadikan duit, jadikan keuntungan itu sebagai panduan dia. Jadi sebab tu kalau ada setengah pandangan yang mengatakan kalau nak berurusan ataupun buat apa-apa perjanjian dengan Trump ni, dia tak boleh buat secara formal. Kan? Dia tak boleh cerita pasal benda ni secara formal. Dia kena buat benda-benda yang pelik-pelik sikit. Dia tak boleh terima kalau cerita pasal serius ni, dia lost. Kan? Dia tak boleh. Dia mesti kena tidak boleh terikat dengan formality. Dan dia tak suka benda-benda ni. Dan kita pun maklum lah sebelum ni memang dia kaya kan. Dia suka foya-foya, duit banyak dan sebagainya. Dia kisah apa tentang tata kelola ke, tentang keamanan ke apa kan. Dia fikir dia nak, dia ada duit, dia buat je. Jadi itulah antaranya kan. Kita kata, contoh-contoh kerangka pemikiran kan. Kenapa pentingnya kerangka pemikiran ni. Sama lah juga macam kita nak, kita dalam diri kita sendiri pun, kita nak menjaga diri kita ni, biar kita ada satu kerangka fikir yang telas, yang mudah ikut-ikutan dan sebagainya. Jadi dah jadi aplikasi lah kan dalam kehidupan. Tapi kembali kepada kita punya perbincangan adalah untuk memahami apa itu penyelidikan yang kita dah rumuskan sebagai untuk satu usaha untuk menjawab persoalan, untuk mendapatkan kebenaran. Itu dia secara ringkas lah penyelidikan. Kemudian kita pergi kepada unsur-unsur utama dalam penyelidikan. Kan? Sebenarnya ini adalah apa elemen-elemen ataupun unsur-unsur identiti yang ada dalam penyelidikan. Yang pertama, dia mesti sistematik. Dan kalau tak sistematik, tak boleh disebut sebagai penyelidikan. Itu penting nanti ketika mana nanti nak menulis final year project FYP. Jangan berterabur lah. Kalau berterabur, penyelia baca pun pening-pening, tak jumpa mana pangkal pokok, pangkal ujung ni kan. Susahlah kan. Yang kedua, empirical, mesti berasaskan bukti. Bukti, mesti ada bukti. Hujah tu mesti ada bukti. Itu kalau dalam saintifik, dia buktinya adalah data-data lah. Tapi kalau dalam sains sosial, mesti adalah rujukan, sumber-sumber rujukan yang kita pakai kan. Itulah empirical. Kemudian analitis, melibatkan pecahan data komponen untuk memahami pola dan hubungan. Analytical, analitik, dipecah-pecahkan, data tu diulas. Objektif, maksudnya objektif tidak bias. Kalau ya, ni bukti dia ya. Sebab tu kalau ada setengah-tengah penyelidikan sains sosial ni, adalah perkara penting untuk kita elakkan daripada memasukkan emosi kita dalam penyelidikan kita. Tu kita cuba elakkan kadang-kadang gairah menulis kan. Paper penyelidikan, tapi kita masukkan sentimen-sentimen tertentu. Tak boleh lah. Melainkan kalau itu buku bacaan lain lah, bacaan yang bukan ilmiah, novel ke apa ke kan, travelog ke, boleh lah. Tapi janganlah buat dalam research paper begitu. Boleh diuji semula. Ini kalau dalam kaedah saintifik, bila kita rekod kaedah atau proses tu, dia boleh berulang kali. Boleh dibuat berulang kali. Tak kisahlah kalau yang saintifik, sains tulen ke, sains sosial ke, bila kita faham kaedah kajian dia, kita boleh buat kembali pada sampel yang lain ataupun topik yang lain. Kita tahu kaedah dia. Macam kilang lah kan, kilang memang diaplikasikan sains moden, sains tulen kan. Sebab dia
dia bila dia tetapkan setting-setting sekian-sekian, benda tu boleh diulang-ulang dan bila tukar pekerja pun proses tu masih lagi sama. Cuma dalam sains sosial ni tak berapa nampak lah sebab dia melibatkan benda-benda yang abstrak, benda-benda bacaan. Kan? Ada buku dah kan. Satu buku. Dia berbeza dengan sains moden yang ataupun sains tulen yang dah diaplikasikan dalam industri. Dan yang terakhir, kreatif. Dia memerlukan pemikiran inovatif membentuk pendekatan baru penyelesaian masalah. Dia mesti ada unsur-unsur kreatif lah. Sebab kita nak selesaikan masalah ni, kena adalah kreatif. Kena ada kreativiti. Dalam penyelidikan tu, boleh jadi satu penyelidikan dengan penyelidikan yang lain, dia beza je hanya pada kreativiti. Kenapa hasil kajian ni, hasil penyelidikan ni lebih baik daripada yang satu lagi? Kerana ada unsur-unsur kreativiti. Itu yang datang macam-macam lah. Kalau kita pergi kepada aplikasi yang sebenar, kita tengoklah satu rancangan namanya Innovaton. Dekat, tak silap saya, dekat Astro rasa. Innovaton. Maksudnya, mereka tak menyelesaikan masalah tapi dengan pelbagai kaedah yang kreatif. Kan? Itu semua adalah datangnya natijah daripada proses penyelidikan. Adapun kalau kita dalam sains sosial, kita lihat buku-buku yang ditulis oleh ulama'-ulama' kita. Itu beza dia. Dalam bidang kaunseling ke misalnya, dalam bidang pengajian Islam, sejarah. Itu semua ada. Cuma pengaplikasian dia berbeza. Kan? Okey. Kemudian kita lihat penyelidikan versus bukan penyelidikan. Kalau bukan penyelidikan misalnya, saya rasa pelajar perempuan lebih rajin belajar daripada lelaki. Kan? Ni bukan penyelidikan. Kenapa? Kerana ada unsur bias, unsur rasa kan, macam kecenderungan. Saya rasa tak boleh. Jadi ini bukannya penyataan yang hasil daripada penyelidikan. Tapi kalau sebaliknya, kajian perbandingan purata GPA antara pelajar perempuan dan lelaki di Universiti X menggunakan data 500 pelajar Sarawak dianalisis dengan ujian sekian-sekian. Barulah kita kata menunjukkan pelajar perempuan ni lebih rajin daripada pelajar lelaki. Sebab ada kaedah dia. Ada data dia, ada subjek, ada kita kata sampel dia, ada kan. Jadi kita boleh sandarkan dia kepada kajian, data-data boleh dipercayai lah. Barulah kita sebut sebagai penyelidikan. Jadi definisi penyelidikan merakumi proses mencari pengetahuan baru, pengesahan pengetahuan sedia ada dan melalui melalui kaedah yang sistematik, empirikal dan analitis dengan tujuan meningkatkan pemahaman tentang dunia kita hari ini lah. Ia ada asas kepada semua kemajuan ilmiah dan inovasi dalam masyarakat moden. Definisi ini menjadi asas untuk memahami keseluruhan proses penyelidikan yang akan dibincangkan dalam topik seterusnya. Okay, tadi kita selesai tentang definisi. Baik, kemudian topik yang kedua, keperluan dan tujuan penyelidikan. Mengapa penyelidikan diperlukan? Keperluan penyelidikan merujuk kepada sebab-sebab asas atau dorongan yang menjadi aktiviti penyelidikan suatu kemestian dalam pembangunan individu, masyarakat dan peradaban manusia. Ia menjawab persoalan mengapa kita perlu melabur masa, tenaga dan sumber untuk menjalankan penyelidikan. Senang cerita, kenapa kita kena buat penyelidikan? Mesti ada sebab dia. Kalau tak ada sebab, ia bukan jadilah, dia tidak dikira sebagai penyelidikan. Dia boleh jadi isi masa lapang. Kan? Dia tak ada satu sebab yang khusus untuk mendesak ataupun menjadi pendorong kepada penyelidikan itu dilakukan. Kategori keperluan penyelidikan. Kan? Jadi bila kita nak buat penyelidikan tu, kita kena tahu kita nak buat penyelidikan tu berasaskan apa. Apa keperluan dia? Apa faedah dia? Jadi ada setengah tu, kalau setakat ini yang ada kita bincangkan 3 kategori.
Yang pertama, penyelidikan berteraskan ilmu pengetahuan. Maksudnya apa? Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Itulah yang dibuat oleh para ulama kita. Dalam konteks tradisi Islam, penyelidikan melalui pengkajian, penulisan itu adalah berasaskan ilmu pengetahuan. Nak kembangkan lagi ilmu pengetahuan sampailah kepada kita hari ini. Sebab itu kalau dalam tradisi Islam, walaupun benda ni tidaklah nampak saintifik pada setengah-setengah orang, tapi sebenarnya ia adalah proses saintifik. Misalnya dalam pengajian Islam, kita fiqh misalnya, kita ada matan. Kita ada satu matan fiqh, mazhab Syafi'i, seperti matan Abi Syuja'. Dalam matan fiqh Syafi'i, matan Abi Syuja' itu, kemudian dikembangkan lagi, ataupun bahasa dia disebut sebagai disyarahkan lagi, matan Abi Syuja' menjadi satu kitab yang lain oleh Al-Imam Khatib Asy-Syarbini, menghasilkan kitab syarah Al-Iqna' namanya. Al-Iqna' syarah matan Abi Syuja'. Kembangkan lagi ilmu pengetahuan. Itu adalah proses ataupun kaedah saintifik yang telah berlaku. Kemudian dikembangkan lagi, dijelaskan lagi, dikembangkan lagi perbahasan yang telah dibuat oleh Imam Khatib Syarbini oleh Imam Baijuri. Maka terhasillah Hasyiah Imam Baijuri ala Al-Iqna' Khatib Syarbini ala matan Abi Syuja'. Ada 3. Maksudnya apa? Proses itu adalah proses satu kajian, satu pendidikan oleh ulama-ulama 3 generasi yang berteraskan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Itu kita kena faham. Jadi kat sini, bila orang kata apalah pengajian sains sosial, pengajian Islam ni duduk kat mana penyelidikan ni? Pendidikan ni bersifat sains-sains kan, yang saintifik kan, uji kaji saja. Tapi sebenarnya dia ada dalam lingkungan berteraskan ilmu pengetahuan. Yang kedua, berasaskan masalah dan aplikasi. Ini biasanya dan berasaskan pembangunan dan inovasi. Kedua-dua ni lebih kepada bidang sains moden lah. Sains moden, sains tulen. Mereka-mereka yang ambil aliran sains, inilah dia. Teras ataupun asas pemikiran saintifik dia adalah untuk menyelesaikan masalah, pengaplikasian dan juga pembangunan inovasi. Jadi sebab tu kalau orang ambil aliran sains tulen ni, tujuan dia adalah untuk menyelesaikan masalah je. Tujuan dia untuk menyelesaikan isu, sebagai contoh dalam bidang virologi, virus kan. Jadi sains moden ni berusaha untuk mencari vaksin, membuat vaksin, mencari penawar kepada virus sekian-sekian. Maka kaedah saintifik berlaku di situ. Tapi dengan kaedah saintifik lah, dan saintifik sains lah, sains tulen tu, kimia, biologi, fizik, apa semua kan. Tapi kalau kita pengajian Islam, kita ada kaedah kita berteraskan ilmu sumber-sumber, berteraskan analisis, berteraskan kupasan. Itu semua adalah kaedah saintifik juga. Di sini dihuraikan lagi lah macam apa yang saya telah jelaskan. Kalau berteraskan ilmu pengetahuan, mengembangkan ilmu, menambahkan khazanah pengetahuan sedia ada dalam suatu bidang. Contoh kajian tentang sifat-sifat bahan baharu dalam kejuruteraan. Kalau sini pun sama, boleh jadi juga ada ilmu-ilmu saintifik, sains tulen pun boleh termasuk dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Sebab kita nak luaskan lagi kan. Tapi untuk sains sosial, kita pun lebih kepada untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Kemudian membaiki teori, menjawab persoalan asas, kan, ni semua-semua yang melibatkan sains tulen. Adapun melibatkan sains sosial, seperti mana yang saya kata tadi lah, konsepnya sama saja. Mengembangkan ilmu pengetahuan, tak kisahlah fiqh ke, tauhid pun sama. Kita ada matan Jauharah Tauhid, kita ada syarah Mukhtasar Mufid, syarah kepada Jauharah Tauhid.
kemudian kita ada syarah kepada syarah atau hasyiah. Semuanya adalah satu bentuk pengembangan ilmu Islam yang memang sebenarnya ada unsur-unsur saintifik. Kemudian berasaskan masalah dan aplikasi kan, penyelesaian masalah praktikal. Boleh bacalah memenuhi keperluan sosial, membuat keputusan berasaskan bukti, berdasarkan pembangunan bersama, mendorong inovasi, meningkatkan kualiti, menyediakan penyelesaian masa hadapan. Jadi kalau kita lihat kat sini, inilah hierarki keperluan penyelidikan. Dia bermula daripada keperluan akademik, keperluan rasa ingin tahu, menambahkan ilmu, membuat dasar, penyelesaian masalah, inovasi, pembangunan, kemudian berkaitan dengan masa hadapan. Kan, ni secara umum lah secara umum. Jadi kalau kita lihat tentang masa hadapan sekarang ni, macam mana? Macam mana kita kata jangkaan dalam keadaan sekarang kita pun sudah ada AI kan. AI itu adalah satu kemajuan saintifik lah dari sudut sains moden. Yang mana kita tahu kemunculan AI itu bukanlah tiba-tiba muncul, dia adalah satu perkembangan. Bermula daripada data-data, rekod-rekod, maklumat-maklumat kan yang ada, bermula dengan adanya komputer, kemudian ada data center, semua itu berkembang. Tapi itu lebih dibahaskan kalau kita bahas dengan orang sains, orang IT ni, lebih banyak lah kan. Tapi cukuplah untuk pengetahuan kita, sebenarnya kita apabila kita buat penyelidikan, sebenarnya kita sedang bersedia untuk masa hadapan. Kembali kepada konteks pengajian Islam, boleh jadi matan Abi Syuja', Imam Abi Syuja' ketika menulis matan dia tu, beliau menulis setakat mana yang beliau rasakan pada zamannya. Kemudian datang pula Imam Khatib Syarabini, beliau pun mensyarahkan berdasarkan keperluan zaman dia. Seolah macam dia menyelesaikan ataupun kita kata sesuai dengan perkembangan zaman. Sama juga Imam Baijuri pun sama dia, kembangkan ikut zamannya. Sebab setiap kitab yang dihasilkan itu adalah sezaman dengan zaman penulis ataupun pensyarah tersebut. Yang menulis kitab tu, dia sezaman. Jadi dia berkembang. Dia kata sains, kita ilmu itu sentiasa berkembang dengan adanya kaedah saintifik. Yang dari sudut ni lah. Dari sudut pengajian Islam pun ada juga saintifik. Apatah lagi sains moden, ataupun sains tulen ni, fizik, kimia, bio tu memang dia akan berkembang. Cuma kita hari ni biasa dah, sebab dah terbiasa kan. Orang pengajian Islam ni kita pandang sebelah mata je kan. Seolah-olah macam tak saintifik. Kan? Kembali, kalau kita imbas kembalilah kenapa timbulnya isu ataupun fenomena ini. Kerana dia sebenarnya bertitik tolak daripada situasi yang berlaku kepada orang barat. Kan? Dan dia terjebak sama ataupun menjakiti jugalah umat Islam. Sedangkan umat Islam tidak berfikiran begitu asalnya. Kalau di barat, di satu zaman tu disebut sebagai Dark Age, zaman kegelapan. Jadi zaman Dark Age tu, kita kata memisahkan di antara keilmuan agama, apa kita kata so-called di sana waktu tu gereja lah, dengan ilmu yang berada di luar gereja, yang memang bercanggah dengan gereja waktu tu. Jadi disebutlah ilmu-ilmu yang bercanggah dengan gereja itu sebagai ilmu tahyul, ilmu yang yang tidak memenuhi dengan agama Kristian. Sedangkan waktu itu, memang pada zaman itu, banyaklah penyelewengan dari sudut akliyah yang berlaku kepada masyarakat Kristian di barat. Last sekali berlakulah pemisahan, itulah dia asal-usul kemunculan sekular. Sekular tu memisahkan hal-hal keduniaan daripada agama. Jadi sampai ke sekarang lah, bila kita dijajah pun dibawakan benda yang sama juga daripada barat. Nak belajar agama, kita sudah ditanam. Belajar agama ni tak saintifik. Belajar agama ni tak menjamin masa depan. Belajar agama ni lekeh-lekeh. Orang yang ambil
bidang-bidang saintifiknya yang sains tulen ni, disanjung, diheboh-hebohkan dan sebagainya. Sebab ni jadi apa, bijak sana kan, orang bijak. Itu semua adalah kesan daripada masa lampau. Sedangkan kita orang Islam dulu pernah ada zaman kegemilangan, dan kita macam saya sebut tadi, umat Islam telah menjadi pengasas kepada pembentukan ilmu-ilmu sains moden hari ini. Itu semua hasil daripada penyelidikan. Kalau tak, tanpa ada ulama-ulama saintis kita ni, macam mana Barat boleh membangun? Cuma takdirnya itulah, kita baca tentang tamadun, sunatullahnya, kita berada di titik yang bawah, mereka pula berada di titik atas. Kenapa? Kerana kita dah semakin meninggalkan jauh daripada apa yang disuruh oleh Islam. Ataupun kita telah terjebak dengan kita kata kembali waliyazubillah, seperti mana yang berlaku kepada orang-orang gereja Kristian waktu zaman pertengahan. Terlalu jumud, tak boleh nak berkembang kan. Itu gambaran ni lah kan. Jadi hari ini, melalui kita cuba nak faham balik, sebenarnya Islam pun saintifik. Jangan hanya macam saya ulang sekali lagi, tidak hanya setakat saintifik yang teknologi itu saja. Saintifik dari sudut pemikirannya tu, pemikiran saintifik. Kita kena betulkan balik. Susah juga ni kan. Jadi keperluan penyelidikan adalah penggerak utama di sebalik semua aktiviti penyelidikan. Ia bukan sekadar keinginan akademik, tetapi keperluan strategi untuk kemajuan individu, masyarakat dan negara. Memahami keperluan ini membantu penyelidik merangka kajian yang relevan, memperoleh sokongan dan memastikan hasil penyelidikan memberi impak yang signifikan. Penyelidikan bermula dengan pemahaman keperluan yang jelas, akan berakhir dengan penyelesaian yang bermakna. Kan? Itu konsep ataupun idea penyelidikan. Jadi kita sekarang ni, tuan-tuan puan-puan boleh bersedialah untuk memulakan ataupun mencetuskan persediaan untuk membuat penyelidikan nanti. Semester akan datang lah kan. Jadi mesti kena tahu apa dia masalah, apa dia keperluan yang kita nak tulis, yang kita nak buat penyelidikan nanti. Kan? Yang ketiga, ciri-ciri penyelidikan. Apa itu ciri-ciri penyelidikan? Merupakan sifat asas atau atribut wajib yang membezakan aktiviti penyelidikan sebenar daripada penyiasatan biasa ataupun cari maklumat harian. Ciri-ciri ini membentuk standard kualiti yang menjamin kesahihan dan kebolehpercayaan dapatan kajian. Ini beza. Ciri penyelidikan, inilah dia yang membezakan. Kalau kita sebut penyelidikan, dia ada ciri-ciri ini. Dan kita mungkin dah sebut dah tadi kan. Kalau tak ada ciri-ciri ini, maka ia tidak dikira sebagai penyelidikan. Okey, ada 6. Misalnya systematic, empirical, analytical, objektif, boleh diuji, sahih dan boleh dipercayai. Ini kita dah bincangkan tadi kan. Systematic, mesti ikut turutan. Empirical, mesti ada berasaskan bukti. Analytical, melibatkan pemecahan data komponen pola, hubungan dan makna. Melibatkan analisis. Ini boleh bacalah keterangan dia. Mesti objektif, bebas daripada bias, emosi atau prasangka. Mestilah berasaskan fakta. Ni banyak isu lah kan. Sebagai contohlah dalam bidang sains sosial, sejarah lah kan. Ni isu juga lah ni, banyak. Wallahu alam, kita dapati banyak terdedah sains sosial ni terdedah kepada bias dan emosi. Bagi contoh cerita pasal hak alam Melayu. Itulah dia, kita nak menantikan bukti tapi tak dikongsi pula bukti. Kalau betul, cuba kongsikan. Walaupun hanya disebut-sebut kan, sebagai contoh isu berkaitan dengan pedang Nabi. Pedang Nabi bernama Qala'i. Tapi didakwa ataupun dinyatakan bahawa Qala'i itu berasal daripada Kedah, Qalah. Pedang Nabi. Kemudian disimplistikkan dia jadi, pedang Nabi dibuat dari Kedah. Sebutlah ada
kalah kat Kedah ni tempat lebur bersih sekian kan. Sampaikan pedang Nabi tu disandarkan berasal dari Kedah. Ada disebutlah apa sandarannya, tapi wallahu alam kita dapati lebih kepada bias lah, macam kita nak, bukan kita nak kata anti bangsa ke tak, tapi dari segi cara untuk mempersembahkan dapatan kajian tu macam agak bias lah kan. Kalau betul tunjuk betul-betul. Okay. Dan bagi orang respon. Kan? Bagi orang ulas. Bagi orang kritik. Jadi kat situlah adanya penyelidikan. Kalau setakat dakwaan kita je yang kita nak sangka, nak bagi tahu betul, orang lain kritik adalah salah, jadi tak boleh lah begitu. Dia dah main sentiment. Cuba bagi tahu apa dia bukti, sumber-sumber. Bagi orang kritik, oh sumber ni tak sesuai, sumber sesuai. Banyak kita boleh menghasilkan natijah dapatan yang baru. Kan, itu sebenarnya. Dalam sejarah ni sebab sejarah ni terlampau longgar. Berbanding dengan saintifik yang lebih ketat. Kan, ada prosedur dan sebagainya kan. Salah sikit terus tak jadi eksperimen. Kalau yang sejarah ni, misalnya salah sikit-sikit habis menyimpang ke laut dah. Itu yang jadi masalahnya. Dan kemudian mestilah sahih dan boleh dipercayai. Sahih mengukur apa yang sepatutnya diukur, ketepatan instrumen dan dapatan, boleh dipercayai, konsisten hasil apabila diukur berulang kali. Bila dibuat ulang kali, disemak-semak balik, hasilnya konsisten. Sebab tu kalau dalam sains sosial, dalam sains sosial dia ada sebut sebagai kritikan dalaman. Kritikan dalaman. Ini bila kita kritik, dapatannya sama, konsisten. Maksudnya bila kita kritik, so kita boleh simpulkan bahawa sebenarnya sumber ataupun hasil penyelidikan orang yang sebelum ni adalah tidak bertepatan. Kerana kritikan-kritikan yang ada tu konsisten, sama. Ramai yang kritik benda yang sama. Kan? Jadi boleh kata kita boleh menolaklah dakwaan tersebut. Jadi itulah dia. Kan? Budaya penyelidikan yang mana ia berlega-lega lah selagi mana adanya orang yang mengkaji, maka selagi itulah dia berkembang. Dan banyaklah boleh tengoklah contoh kesan dia. Ini pun saya dah kongsikan juga sebelum ni kan, slide-nya. Okay, kemudian kita nak pergi kepada menilai ciri-ciri penyelidikan. Sebagai contoh proposal, kesan program mentor terhadap pencapaian pelajar lemah. Kemudian kalau kita lihat dari segi ciri-cirinya, sistematik, ada langkah, okey, bila ada langkah pemilihan sampel, ujian dan sebagainya, sistematik. Kemudian empirical, data GPA dikumpul, ada data. Analitis, ujian digunakan buat menguji data tersebut. Objektif, perlukan blind rater untuk elak bias. Kena ada penilai luar lah kan. Barulah objektif. Kalau tak, cikgu bukan bias lah kepada pelajar dia kan. Mungkin pelajar yang dirapat. Boleh diuji semula. Prosedur program mentor didokumentkan. Kemudian bila batch baru masuk, boleh dilaksanakan kembali. Kita kawal, ada kumpulan kawalan. Kita ada pelajar yang tanpa mentor. Ada kumpulan yang dijadikan control variable, istilah dia kan. Sebagai kita kata nak menjadi pengawal kepada hasil yang didapati lah. Maksudnya ada yang tak ada apa-apa kesan, kemudian kajian kita tu nak melihat apa kesan dia. Beza kan. Sahih, GPA diukur ukuran sah bagi pencapaian akademik. Dah diukur, maka kita boleh percaya. Ini natijah dia. Ini dia kata antara ciri-ciri penyelidikan dalam proposal kita. Kita boleh gunakan lah, kita cubalah nanti kita cuba adjust atau kita bentuk tajuk kita nanti masa nak buat FYP. Cuba kita semak ciri-ciri ni, ada ke tak? Kalau ada dan kita boleh jawab dan boleh terangkan, maka maksudnya bolehlah lepas kan kita kata untuk jadi penyelidikan. Kesimpulan ciri-ciri penyelidikan bukan sekadar senarai sifat ideal tapi syarat wajib yang menjamin nilai saintifik satu kajian.
Penyelidikan yang memenuhi semua ciri utama akan menghasilkan hasil yang kredibel, boleh dipercayai dan berguna. Penyelidikan yang memenuhi sebahagian ciri perlu ditafsir dengan berhati-hati. Penyelidikan yang tidak memenuhi ciri asas bukan penyelidikan saintifik yang sebenar. Ini kita cara penilaian dia. Kualiti penyelidikan bukan diukur oleh kerumitan tetapi oleh kehadiran ciri-ciri asas yang menjamin integriti saintifiknya. Tak bermakna sukar untuk buat kajian itu adalah menjamin itulah dia yang benar. Itu yang valid. Kerana benda senangnya tapi kita guna kaedah yang betul, maka bolehlah kita percaya. 1+1 sama dengan 2. Kenapa 2? Mesti ada kaedah saintifik dia. Saya pun tak tahu. Kenapa boleh jadi 2? 1+1 jadi 2. Adalah perkiraan itu. Jadi orang matematik tahulah kan. Sebagai contohnya kan. Walaupun sesimpel itu mesti ada hujah ataupun kaedah saintifiknya. Kedua, untuk menjadi penyelidik yang berjaya, seorang perlu bukan sekadar mengetahui ciri tapi mengaplikasikan secara konsisten. Seorang penyelidik yang betul-betul mengamalkan atau mengaplikasikan macam ciri-ciri penyelidikan ni, dia tahu setiap apa yang dia dapat kajian, dia akan ikut kepada kriteria ataupun ciri-ciri berikut. Kemudian topik yang berikutnya, jenis-jenis penyelidikan. Ini kita akan tahulah. Penyelidikan ada kuantitatif, kualitatif dan campuran. Tapi kita pengajian Islam kualitatif. Kualitatif. Adapun yang melibatkan data-data nombor-nombor itu kuantitatif. Itu tak apalah, kita tak campur. Adapun kalau ada juga setengah kajian tu dia buat campuran. Dia main dengan data dan dia main dengan rujukan-rujukan literature. Digabungkan dua-dua tu jadilah kaedah penyelidikan campuran. Boleh nanti kita pilih nanti, tapi yang pasti nak mudah, tak nak rumit-rumit, pilihlah salah satu. Kalau nak buat juga campur, nak ambil data soal selidik, itu dah melibatkan kuantitatif. Jadi kita campurlah dengan kualitatif. Baik. Etika penyelidikan. Ini topik yang terakhir. Etika penyelidikan merujuk kepada prinsip moral, nilai dan piawai yang mengawal kelakuan penyelidik sepanjang proses penyelidikan. Ia merupakan kerangka tanggungjawab yang memastikan penyelidikan dijalankan dengan integriti, menghormati hak semua pihak yang terlibat dan meminimalkan potensi bahaya. Jadi, ini saya nampaklah etika penyelidikan ni pada zahirnya ini terbayang dalam fikiran kita ni lebih kepada penyelidikan bersifat saintifik lah. Nak buat klon, nak buat bayi, gunakan kaedah saintifik tu. Sebab itu benda-benda ni tak dikira sebagai disebut sebagai penyelidikan yang tidak beretika. Macam mana boleh buat klon bayi? Itu satu tidak beretika lah, buat ujian yang tidak beretika tanpa keperluan. Sedangkan benda tu boleh yang terjadi secara biologi. Banyaklah penyelidikan yang mencemarkan alam sekitar, penyelidikan bom misalnya kan, buat senjata nuklear, bom yang boleh memusnahkan manusia, alam sekitar, hilang industri pencemaran alam sekitar, itu semua adalah nak kata tidak beretika. Kan? Begitu juga dengan penyelidikan sains sosial pun sama. Kalau kita melanggar etika-etika ni, maka jadilah penipuan, pemalsuan. Kan? Itu semua kita akan belajar dalam pengajian Islam tu lah. Saya sebut tadi ada sanad, ada kritikan dalaman, ada analisis sumber. Itu semua adalah untuk menghasilkan kajian atau penyelidikan yang beretika. Okay. Kepentingan etika dalam penyelidikan melindungi subjek, memastikan keselamatan. Ini melibatkan soal selidik masalahnya kan. Menjamin integriti sains, mengekalkan kepercayaan awam, mematuhi perundangan,
akta dan sebagainya, membina reputasi. Kalau mengikut etika, ke institusi penyelidikan kita akan lebih dikenali. Kan? Tidak boleh dilekehkan. Sebab tu apa yang disebut sebagai, kalau kita ada satu golongan lah, satu golongan yang kita kata sebut sebagai golongan saintifik ataupun golongan saintis. Ini adalah golongan yang betul-betul menjaga etika sains. Ada satu golongan yang disebut sebagai pseudo-scientific, pseudo-scientist. Maksudnya pseudo-scientific ini orang yang bukan dalam bidang dia, bukan dalam dia tidak menjaga etika saintifik dan sebagainya, tapi dia mendakwa itu adalah saintifik. Ini bahayalah juga kan. Dia pseudo-science. Ada juga dalam sejarah pseudo-sejarah, pseudo-macam lah. Semua ini adalah kita kata sebagai lawan kepada sains yang sebenar. Lawan dia lah kan, lawan dia. Bolehlah banyak kita lihat kan. Sebab apa? Sebab mereka tidak menjaga atau mengambil berat etika dalam penyelidikan. Ini adalah antara prinsip asas etika penyelidikan lah. Ada kebenaran, prinsip hormat pada manusia, prinsip keburakan, ketiadaan bahaya, tidak bahaya, keadilan. Ada 3 jenis pelanggaran terbesar: pemalsuan, falsification, penciptaan, penambahan, fabrication, plagiarism, meniru kan. Antara lain ada pengarah hantu. Ini melibatkannya lah kajian kan. Ghost authorship kan, orang yang buat, tapi nama dia ada guna macam-macam lah. Hadiah penindasan data, kecurangan penilaian rakan sebaya dan sebagainya lah. Ini sebenarnya tidak beretika lah dalam penyelidikan, yang bukan saja berlaku dalam proses penyelidikan moden, bersifat saintifik, eksperimental, bahkan penyelidikan yang bersifat bertulis pun boleh jadi juga pelanggaran etika. Tambah-tambah lagi bila kita guna AI kan, kita nak buat kajian tapi kita guna AI, kita plagiat orang punya, itu tidak wajar lah, tidak beretika. Adapun kalau kita nak manfaatkan AI itu sebagai basic ataupun pengetahuan maklumat asas kita untuk kita kembangkan, itu boleh dipertimbangkan lagi. Sebab biasanya AI ni dia kumpulkan apa yang dah sedia ada lah. Cuma kita, daripada kita cari satu-satu website, kita tanya AI yang carikan untuk kita. Dia berbeza Tapi kalau sepenuhnya gunakan AI untuk buat penyelidikan yang kita anggap sebagai penyelidikan pure daripada kita, itu tidak wajar. Itu jadi fabrication, jadi falsification. Kan, apatah lagi meniru orang punya, fabrication, plagiarism. Inilah antara masa depan etika penyelidikan, cabaran-cabaran yang akan datang kan. Ada AI, big data, sebagainya. Ini semua zaman sekarang lah. Jadi kesimpulan, etika penyelidikan bukan halangan, tapi asas kukuh membolehkan penyelidikan dijalankan dengan integriti, tanggungjawab, keberkesanan. Penyelidikan tanpa etika seperti bangunan tanpa asas. Mungkin kelihatan hebat, tapi akhirnya akan roboh, membahayakan semua. Penyelidik perlu beretika, bukan segala mengelak pelanggaran, tapi secara aktif membina budaya integriti saintifik yang memberi manfaat. Kan, ni kita tu. Dia bersifat etika lah kan. Kalau bahasa kita dalam pengajian Islam ni, orang Islam ni kita sebut sebagai akhlak. Kan, etika tu adalah istilah yang dibuat di barat, etik. Tapi sebenarnya kita dah ada akhlak. Memang bercanggah lah dengan akhlak kita kan. Akhlak kita sebagai manusia, akhlak kita sebagai khalifah, akhlak kita sebagai penyelidik kan. Itu dah bercanggah lah, jelas-jelas bercanggah. Memang confirm lah tidak beretika. Okey, jadi itu sajalah topik yang kita bincangkan pada kali ini. Dia asaslah sebanyak 5 poin yang kita dah bincangkan. Kalau kita lihat tadi, kita ulang kembali. Yang pertama, kita lihat kepada definisi. Definisi.
Kemudian kita lihat tentang keperluan dan tujuan penyelidikan. Kita tahu dah tujuan dia. Kemudian kita dah lihat juga kepada ciri-ciri penyelidikan. Dan kita juga dah lihat tentang jenis-jenis penyelidikan. Kan, apa beza kuantitatif, kualitatif, campuran. Dan kita juga dah bincang yang terakhir adalah etika penyelidikan. Ini semua ni membentuk kefahaman asas kita lah dalam bidang penyelidikan, supaya nanti bila kita dah buat kajian kita sendiri, kita akan faham bahawa sebenarnya kajian ni lah yang membezakan di antara kita kata cakap-cakap kosong, orang panggil buah kan, dengan betul-betul serius kita menghasilkan kajian yang boleh dipercayai. Jadi saya rasa itulah dia pengisian kita untuk kuliah ataupun topik yang pertama ini. Jadi kalau ada beberapa soalan, kita boleh je bangkitkan dan saya akan kongsikan rakaman video ini untuk ditonton kembali oleh semua. InsyaAllah kepada pertemuan yang akan datang, tak salah saya minggu hadapan, kita akan bertemu kembali lah untuk topik yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.